Dan klinik pakar jantung Dr. Rahim ni sebenarnya bukan saja dilihat sebagai pusat rawatan tapi juga tempat untuk mendapatkan nasihat dan juga sokongan. Apa yang membezakan klinik doktor dengan yang lain? Okey, ada beberapa perbezaan dengan klinik-klinik lain. Yang pertama, pengalaman. Saya lebih 20 tahun melihat ribuan pesakit. Yang kedua, staf kami memang orang mesra pelanggan dan mereka memang orang yang memang faham kerja mereka. Jadi pelanggan suka. Dan ketiga, peralatan diagnostik kami lengkap. Macam hospital pakar. Dan yang keempat adalah kita ada environment yang agak yang menyenangkan mereka. Dan yang lebih penting last sekali ialah kita panggil mampu milih. Mampu milih. Betul. Mampu bayar. Mampu bayar. Jadi bila pesakit datang, biasanya pengalaman kita bila pesakit datang, dia rasa happy sebab dapat jawapan yang cepat dan tepat. Yang pentinglah dia dapat itu mampu milih untuk mereka dapat rawatan segera. Tapi doktor sendiri yang akan ada bersama dengan mereka? Saya ada tim doktor seramai 10 orang. Di kepala saya tadi ada doktor-doktor lain yang akan bantu. Tapi semua tu pakar jantung.